Tecno dah keluar phone baru. Jom tengok ni. First impression aku, packaging dia solid. Dalam kotak macam biasa kita akan dapat warranty card, casing, adapter 45 watt, USB Type-C, SIM ejector. Tapi yang paling penting, ni dia, Tecno Camon 40 Pro. Okey, dekat tangan aku sekarang warna yang dibagi adalah Galaxy Black. Tapi kalau korang suka warna lain, dia ada juga pilihan untuk Emerald Green. Design back panel ni diorang panggil Swan Neck Design. Phone ni pun nipis je, 7.31mm je dan sedap pegang. Screen dia 120Hz Curve AMOLED. Agak smooth bila kita scroll. Kamera utama dia 50MP Sony Flash Snap. Jadi untuk gambar low light aku expect dia tak teruk sangat lah. Dan yang paling best, phone ni ada IP68 dan IP69. So dia tahan air, tahan debu. Untuk pre-order eksklusif dah start 15 Mac hari tu sampai 20 Mac kat TikTok. Lepas tu jualan rasmi akan bermula 21 Mac nanti. Untuk full review phone ni, korang bagi aku test dulu dan nanti korang boleh tengok dan nilaikan sendiri sama ada berbaloi atau tak korang upgrade kepada Tecno Camon 40 Pro ni. Ciao.